Hai guys, belakang Uncle ialah CLA 250 Plus yang baru. Jom kita tengok. Okay, sini dah buka kat depan. Kita tengok apakah ruangan yang ada di bahagian depan. Agak okey lah untuk kereta ini, tak besar sangat, boleh masuk satu bag yang soft lah bahagian atas. So CLA yang ini datang dalam satu spek saja, 250 Plus, dan 250 Plus ini hanya dalam model versi EV. Okey. Satu kemajuan ialah walaupun dengan bateri yang agak kecil 80 lebih kWh, dia boleh jalan sampai lebih 700 km 700 km. So tengok styling di bahagian depan memang sangat cantik lah. Bahagian depan styling memang cantik. Kalau kau tak tahu, kau bawa kereta 3 bintang, lampu dia pun sudah berbintang sekarang. Berkelip-kelip banyak bintang-bintang di bahagian depan. Grill pun bintang. Sampai mata tengok pun dah semua bintang. Okay, datang dengan wiper yang agak unik. Kita tengok wiper. Wiper yang lebih mahal lah. So ini kau kena tukar dekat Mercedes ni. Wiper kurang-kurang beberapa ratus lah. Rim yang agak biasa lah, macam Mercedes-Benz, rim biasa 19 inci. Datang dengan tayar Bridgestone Turanza. Saiz tayar kita tengok. Mana saiz saya? 225 40 R19. Okay. Sebuah kereta permulaan Mercedes. This is a beginner Mercedes car, tapi harga tak murah. 270 lebih ribu ringgit. Tengok. Dia punya roofline seperti CLS Fastback. Ini styling dan design language yang baru lah, Mercedes yang baru. Di belakang pun lampu 3 bintang, nampak? 3 bintang, lampu 3 bintang. Dan banyak LED all the way lah. Bahagian belakang tak banyak perubahan pada Uncle kecuali lampu 3 bintang. And then kau nak cuci kereta, angkat kau. Semuanya gloss black. And then Uncle nak masuk kereta ni pun memang susah lah. Frameless, pintu yang frameless. Datang dengan door handle sebegini. Dia punya wing mirror agak kecil sikit. Nampak kecil. And then kita nak masuk. Apakah kualiti barang di sini? Okey, boleh soft. Ini ialah Mercedes punya spesifik lah. Dalaman tengok. Dalaman dashboard memang tengok. Menegak. Dia punya dashboard memang menegak. Tengok pedal, sports pedal yang sebegini, ada AMG line. Dan seat dia okey je lah. Okey, Angka cuba masuk Angka cuba masuk. Aduh. Okey, di bawah ada lampu 3 bintang, boleh nampak? Ada lampu So kita masuk ke dalam. Bila kita masuk ke dalam, kita dapat steering standard Mercedes. Okey, 2 spoke. And then dia punya meter 10.25 inci display meter, dan yang ini 14 inci 14 inci, dan tambahan bintang lagi. Nampak, kau beli kereta bintang, dia bagi bintang. Dan dia punya yang ini aircon vent memang lain lah, lain macam sedikit. Tapi dashboard sudah rasa macam terlalu flat lah. Terlalu flat. Apakah material di atas? Agak soft. Okey, bahagian atas tak ada sunroof. Dia dah tak ada penutup sunroof. Ini semua sini sampai ke belakang semua panoramic roof, semua kaca ya betul, kaca saja. So dia tak ada penutup. So di Malaysia akan sangat-sangat panas. Okey. Tengok material yang ini hard plastik. So rasa mewah kurang di sini. Sayang. Dalaman, ini semua dah hard plastik. Sayang. Walaupun di bahagian bawah ada getah, tapi ini semua sudah hard plastik. So di mana
Rasa sekali lagi. Okey, ada kereta 100 lebih ribu di mana dia punya yang ini lebih baik, lebih mewah. Tapi yang ini 270 lebih ribu rasanya murah lah. Rasa murah. Dan dia punya aircon vent sudah lain sikit. Dan anda dapat kamera 360, hazel light, ada on off volume, suara untuk radio lah. Ini wireless charger, and then 2 cup holder di bawah, boleh tahan lah, tapi kecil dan sempit. Ada lampu ada lampu di dalam. Kalau uncle duduk di dalam kereta ini, uncle rasa kecil lah. Tengok kepala. Kalau ada tak ada cermin kalau ada penutup, uncle rasa tak lepas. Kepala dah kena, dah hampir cermin dah. Berapa? 5 jari 5 jari ke cermin. Tahu ini dah, kau tengok, uncle tunjuk daripada sini ke atas cermin ada begini tau, 4 jari, 3 jari. Kalau ada cover, ada penutup, uncle punya kepala dah kena dah. Driver side ada ke cermin? Ada. Okay. Tekan like, share, subscribe, support channel uncle sikit. Walaupun kereta ni rasa murah. Okay, itu dia gear di bahagian depan. Ini gear Mercedes-Benz. Dan jom kita ke belakang. Apakah rasa kalau uncle duduk di depan, bolehkah uncle masuk ke dalam di ruangan belakang? Ini cabaran. Pintu nak keluar masuk, kau tengok dia punya pintu kecil. So ini kereta permulaan dan dia punya cermin boleh kirakan single glaze, tapi dia lebih tebal daripada cermin-cermin biasa. Boleh nampak? So di belakang sama, material yang sama. So jom kita tengok legroom yang kecil. Kita masuk, boleh ke masuk? Sabar sikit, angkat masuk. Aduh, untuk korang kepala tak lepas boy. Okey, ada masalah sikit. Kepala tak lepas di sini. So bahagian ini nak masuk susah sikit. Kepala kena masuk daripada sebelah sini. So ini tengok bucket seat dan pemandangan ke arah depan. Ini dia pemandangan kokpit anda. Di bahagian belakang anda dapat aircon vent yang macam ni, agak mewah, agak cantik, tapi rasanya boleh lepas lah. Di belakang tak kisah lah. 2 USB-C dan ini uncle punya legroom 3 jari setengah. Dan headroom, kalau ada penutup kepala ke cermin, 1 jari 1 jari sahaja. 1 jari So bila kereta kalau naik pedebum, kepala mesti kena kaca. So tengok ruangan belakang agak sempit lah. Seat, tengok seat tidak begitu panjang dan lebar, dan di belakang duduk memang sangat-sangat menegak. So kalau anda ada anak-anak di belakang, okey. Kalau nak masuk orang dewasa pun boleh masuk, tapi jalan jauh memang sangat-sangat letih. Ada satu kaca di belakang, tingkap yang kecil. Okey, so jom. Pada pendapat uncle lah, ini untuk orang muda lah. Ini kereta untuk orang muda dan family yang kecil lah. So kalau anak-anak bawa 12 tahun boleh masuk lagi. Boleh dikirakan selesa lagi. Tapi dia kalau dah lebih daripada 12 tahun memang susah lah. Tak selesa untuk perjalanan jauh. Boot memang besar. Boot pun sudah dikecilkan sebanyak 50 mm sebab electrification dan bateri lah. So keluasan boot lebih kurang 40 lebih saja, 405 liter sahaja. Ada power boot. Ada power boot. So ini bukan sebuah kereta yang pendek tau. 4.7 lebih meter. Tapi oleh kerana dia punya sloping roofline, membuat kereta rasa sempit di bahagian belakang. Dan angka rasalah oleh kerana desain bahagian depan, dashboard yang begitu menegak, seat belakang yang begitu menegak, hanya 2 orang yang akan selesa dalam kereta ini, driver dengan front passenger saja. Orang belakang semua akan seksa kecuali kanak-kanak. Okey, so kalau bagi tahu uncle, korang akan beli tak? 270 lebih ribu untuk branding Mercedes, kualiti mewah,
kurang sedikit lah, kurang sedikit. Abang dah tutup depan, kita tengok bahagian depan pula. Tengok, ini bahagian depan dia. Kereta memang sporty, kereta memang cantik, tapi dari segi saiz, dari segi practicality, mungkin tidak begitulah. Dan untuk orang-orang muda sahajalah. Untuk orang tua sikit, nak masuk kereta pun seksa juga. Macam uncle nak masuk kereta pun seksa juga. So itu dia, Mercedes CLA 250. Jangan lupa komen dan bagi feedback anda tentang kereta ini. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Bye-bye.